Ni tiap hari kena pam tu tayar ni. Tayar, pam je. Tak ada. Assalamualaikum. Ni yang masuk itu ni? Ha. Habis sekarang macam mana keadaan kena ni? Kena Boleh bangun kadang-kadang kan tengah hari kita petang pagi-pagi pukul 8 kita akak lah. Dia pakai kursi roda. Saya tanya kursi lampu ni boleh dapat tak? Dia tanya saya. Saya cubakan lah. Nanti tak dapatlah secepat mungkin. Dia kata tunggulah dalam seminggu, 2 minggu. tak selalu jumpa tak pernah cakap. Kat masjid jumpa baru minggu lepas kat surau jumpa. Kalau jumpa tu kan kita nak cakap malu lah. Dah orang bagi pinjam nampak tu. Tak payahlah kita buat banyak masalah. Apalah, kita mana kita boleh bantu, kita bantulah. Malu tu sebenarnya. Kat masjid jumpa, kat sini jumpa. Saya malu. Saya lama dah kenal dia ni. Tak malu. Sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Betul. Tak apa. Kena betul dewasa sesuai lah. Berat tak? Posisi okey lah. Dia tak adalah berat sangat. Kalau mana orang kan takut dia tak stabil pula. Boleh lah untuk dia nak gerak-gerak mana dengan. Kami ada sikit lah bagi kat anak ni. Kami. Betul bagi. Terima kasih banyak. Moga-moga ni akan datang. Amin. Nama. Ya, mana doa yang baik, mana yang baik insya-Allah. Bukan saya Ya Allah Taala membalahnya. Amin. Allah. Lagi pun sama. Amin insya-Allah.